Pada satu malam Ramadan, Abang Haikal membeli meriam untuk bermain dengan adik-beradiknya. Mereka bermain meriam di halaman rumahnya tanpa menghiraukan orang sekeliling. Semasa Abang Haikal mencucur meriam, tembakan meriam tersebut terkena di atas bumbung rumah Ustaz. Dentuman meriam itu mengejutkan Ustaz Saleh. Lalu dia pergi ke rumah Abang Haikal untuk menyelesaikan masalah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Siapa yang main meriam tadi? Kenapa Ustaz nak tahu? Sebab tadi kena bumbung Ustaz. Tadi saya main, tak perasan kena bumbung Ustaz. Esok aku datang rumah Ustaz. Okey. Okey, masa untuk pergi rumah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dah sampai pun kau. Tolong Ustaz bubuh papan ni bumbung. Nanti hujan habis rumah Ustaz. Baik Ustaz, saya nak minta maaf Ustaz sebab saya punca atap bumbung rumah Ustaz rosak. Lain kali jangan buat lagi. Kan main mercun tu kan bahaya. Nah, ambil tangga ni. Okey Ustaz. Abang Haikal pun membantu Ustaz membaiki bumbung Ustaz yang sudah rosak. Dia berasa sangat bersalah kerana dia punca segala-galanya. Okey, siap Ustaz. Saya balik dulu Ustaz. Okey, lain kali jangan buat lagi. Abang Haikal pun pulang ke rumah dan berjanji tak buat lagi. Pengajaran dalam cerita ini ialah jangan bermain mercun di halaman masjid. Jangan bermain meriam berdekatan rumah orang. Mengaku setiap kali kesalahan yang dilakukan dan cari jalan penyelesaian.